banyak biru daripada perak. Bintang sama semua. Bintang kita kecil, bintang besar. Yalah maksudnya, yalah sebab dia satu kerajaan Riau tu kan. 223 tahun dulu. Oh, lama dah. Yalah sebenarnya jadi negara-negara ni sebab masa Inggeris, Belanda kan. Perjanjian Inggeris Belanda semua kan. Portugis. Oh itulah. Sampai benar nak jajah kita ya. Jadi yang perjanjian Belanda tu yang mengatakan daerah jajahan Inggeris masuk Malaysia. Dibagi kawasan. Belanda masuk Indonesia. Kalau tak ada itu kan menyatu ni. Sebenarnya kita dulu pergi Megamalu je. Maka itu baru-baru ni apa ni? Presiden nak Prabowo. Yang itu Perdana Menteri itu. Perdana Menteri Malaysia. Menteri Malaysia. Ya. Luar. Kalau dia tu termasuk apa ni? Malaysia dia bilang kan. Siapa? Perdana Menteri yang sekarang ke? Yang lama tu. Mahathir. Tun Mahathir. Itu cuba dikorek itu dia tu usut dia bilang. Ya dia tahu pak kerana aku kita ni lambat. Kita ni lambat kerana kita ni kita dah habis. Jadi akibat perjanjian itu lah. Berpisah jadi kan. Ya. Ya Bau-bau sebelum Indonesia merdeka sini dah mereka dulu. Mereka dulu. Pulau Riau. Oh, merdeka maksudnya? Ke inilah Lawan Belanda pun semua di sini dulu. Dia merdeka asing lah. Kita orang sini merdeka dah tahun 17 kan? 17 atau 16. Indonesia tahun 19 berapa lama? Lama je. Oh, macam tu. Kerana kan orang ni macam Engku Hamidah kan dia punya 2 anak, orang meninggal berdua. Tapi tak ada yang meneruskan. Ada orang. Maksudnya dia dapat kemerdekaan daripada Belanda awal lagi. kurun ke-16 lagi. Maknanya habis kat sini. Tahun ke-17 lagi. Raja Haji Bismillah tu lagi ke Melaka sana kerja Belanda. Kerana banyak, saya dengar juga, Melaka tu banyak yang pembelot. Betul. Sebab kita baca catatan dia tu kan, dia kata dia tahu ramai yang dalam hati, dia kata orang Melayu berhati Belanda macam tu. Sebelum dia syahid tu kan. Makanya Belanda tak ada keturunan sekarang, tak ada sultan kan. Melaka tak ada sultan. Betul. Apa baik pun ada. Asalnya ada sultan, jadi tak ada. Weh, jalan pagi. Sekarang tinggal saya Pak. Ya. Ya. Ya Pak. Ya. Jadi keturunan sultan yang perang tu kan. Sultan Sultan Mahmud yang masa perang Portugis tu kan. Dia kat mana sekarang? Saya tak tahu. Tak tahu. Orang cakap dia balik ke Bentai. Balik kan? Siapa? Sultan Mahmud yang masa Portugis 1511 serang Melaka. Kan dia lari kan? Dia lari, dia balik ke Bentai. Itu sejarah lah. Lepas tu hilang keturunan dia. Aku tak tahu kubur dekat mana. Jadi keturunan dia masih mungkin ada di sini lah. Mungkin di sini, mungkin di Bintan. Di sini maksudnya di Bintan lah kan. Kalau bagusnya itu pergi ke Bintan, siapa yang tahu sejarah? Tapi Bintan setahu saya yang pulau lama dah banyak mati, dah meninggal. Kalau ada pun kita susah lagi. Banyak orang baru datang. Orang yang hijrah situlah Banyak kan. pendatang lah. Datang. Yang asal tak ada. Yang asal ada ni satu, tapi tak tahu dia lama kat sini pasal air tu apa. Saya nambang dari sini tu. Maka hantu pun asal Bintan kan? Katanya ada di Bintan. Kan? Dia bila ada. Dia macam bukanlah makan besar pun, macam buah pokok. Pokok katak puhu gitu. Maka tu ada semak amun lah. Kan? Bukan dia. Semalam kan? Saya tu Bintan tu pak. Saya nambang. Bintan tu. Tak ada orang ni tak. Tak ada orang tolong jaga. Dia biasalah kat tempat sendiri kan macam tak ada dai. Tapi orang-orang daripada Malaysia pakat mai cari.